Bagaimana kita nak istiqamah, memahami dulu Al-Quran, dan akhirnya kita akan menjadikan Al-Quran sebagai GPS ataupun bahasa sekarang Waze untuk memandu kehidupan kita yang masih berbaki di dalam dunia yang singkat ini. Ustaz, silakan. Memang Al-Quran itu Allah putuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panduan hidup. Panduan bermula daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat hatta yaumul qiyamah. Itulah kitab panduan kita yang Allah bagi, satu manual kehidupan kita. Jadi orang yang nak hidup selamat kat dunia ni dan berbahagia di akhirat nanti, tak ada jalan lain, mesti melalui jalan Al-Quran. Masya Allah. Itulah jalan highway yang lurus sebenarnya. Itulah wasilah dia. Ya, untuk sampai ke destinasi kampung kita di syurga sana. Masya Allah. Itu tempat asal kita. Tempat asal kita. Tapi dalam perjalanan yang Al-Quran tunjuk ni, banyak cabaran-cabaran. Banyak ranjau. Lorong-lorong lain. Yang menyebabkan ada orang sebagainya tersesat. Sedangkan jalan Quran tu luas dah. Tapi godaan syaitan, nampak keindahan dunia, nampak sesuatu yang menarik hawa nafsu, akhirnya dia terkeluar jalan Quran. Jadi ini satu kerugian yang besar lah. Allah sebut Quran hudan lil muttaqin, petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kekal istiqamah dalam satu jalan nama jalan Al-Quran ni, satu dalam Islam ni, ataupun dalam hidup kita lah secara umumnya, dalam agama kita pun, satu perkara nak rasa manis, nak rasa seronok, nak rasa kebahagiaan, ketenangan, kelebihan, satu amal itu mesti ada istiqamah. Betul. Bila ada istiqamah, kita akan rasalah keseronokan. Tapi kalau amal kita buat sekejap, kita berhenti. Mengaji satu muka surat, sebulan berhenti. Satu muka lagi, setahun berhenti. Allah. Dia tak akan rasa seronok. Tak rasa Dia akan rasa susah dia baca Quran ni, apalah Quran ni, payah nak faham lah apa. Tapi kalau dia istiqamah, berterusan bersama Al-Quran ni, dia akan rasa keseronokan. Dia akan mula limpahan ketenangan yang Allah janjikan, Nabi janjikan orang bagi baca Quran. Dia seronok dengan Al-Quran itu, maka akhirnya dia akan rasa apa Nabi kata, syafaat di akhirat nanti, Nabi janjikan ketenangan dan sebagainya. Jadi hadis Nabi SAW, hadis Aisyah, Nabi kata apa? Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Ini hadis sahih. Mudah saja. Nabi kata amalan yang paling Allah cintai atau amalan yang Allah suka di sisi Allah Ta'ala ialah amalan yang berterusan, adwamuha wa in qalla, sekalipun amalan tu sikit je, tapi berterusan. Allah. Berterusan. Jadi bersama Al-Quran ni begitu juga, mesti ada konsisten, mesti ada berterusan. Dia kata satu hari kita istiqamah setengah muka surat, terus setengah berterusan, dia akan rasa dia akan rasa nanti tu seronok lah, setengah tak cukup lagi ni, nak tambah semuka pula lah, dia akan mula bertambah. So amalan istiqamah. Jadi mula istiqamah, dia akan rasa kemanisan demi kemanisan lah.